Assalamualaikum, selamat pagi semua, salam sejahtera. Okey, untuk episod kali ni kita tak pergi mancing. Okey, kita tak pergi mancing tapi kita nak pergi sauk ikan. So saya ada projek untuk aquascape saya dekat rumah. So saya nak cari ikan-ikan di kawasan-kawasan sungai untuk dijadikan ikan hiasan dalam aquarium lah, ataupun aquascape saya. Dah lama dah saya tak buat video sauk ikan ni. Bukan apa, 5 tahun lepas lah, 5 tahun lepas saya banyak buat aktiviti sauk ikan apa semua kan. So lepas pada tu saya sibuk dengan mancing apa semua. Jadi dah lama sangat, masa dah lama tak buat konten sauk-sauk ni. Saya cuba nak buat balik lah, sebab dekat rumah saya pun ada projek baru kan, nak buat aquascape. So hari ni kita akan menuju ke Kuala Kangsar, Perak. Kita akan pergi sauk dekat area kalau dapat lah, dekat sungai Perak, dekat anak-anak sungai dia ke. Kita nak tengok ikan apa yang ada. Sebab sekarang ni rancak ikan pendatang semua masuk kan. Macam ikan pikuk base, lepas tu ikan bandaraya. Ikan-ikan ni dah banyak masuk ke dalam sungai-sungai kita, ke dalam lombong-lombong, ke dalam tasik-tasik kat negara kita ni. So saya nak cuba tengok lah, saya sauk kita dapat tak ikan pendatang ke apa, kita nak tengok. So benda ni amat serius lah, bahaya. So bila dia dah masuk dalam ekosistem negara kita ni, jadi terganggu lah. Jadi ikan asal negara kita macam beta, lepas tu apa, Malaysian tiger barb tu, tak silap saya pun Tius pentazona kan, ikan pelampung jaring apa semua tu, jadi musnah habitat dia disebabkan kerakusan ikan-ikan pendatang ni daripada Amazon ni dah masuk ke dalam sungai-sungai negara kita. So saya nak pendekkan cerita, saya nak cuba cari spot. Saya nak cuba sauk ikan hiasan untuk diletak ke dalam aquarium di rumah saya. Okey, jom kita menuju ke spot. Okey geng, kita dah sampai dekat lokasi, dekat Jambatan Seri Iskandar ni. Kita tengok bawah tu nampak macam spot cantik, tapi dia kurang semak-semak dia lah. So dekat batu-batu tu kita tengok ikan apa dah. Dan dah berapa tahun dah saya masih lagi ditemani oleh sauk keramat saya ni. Dah lama dah sauk ni, dah 5-6 tahun tak silap saya. Saya mula beli ni dulu dekat TCE Tackle. So sekarang ni alamak, tebing tingginya. Sekarang ni bila saya tengok dekat TCE Tackle dah tak ada jual lah sauk yang macam ni. Oh tak apa, kita cuba sauk-sauk dulu, tengok kat sini. Saya tak bawa barang banyak pun, saya bawa timba dengan aquarium kecil lah, nak review ikan kan. Okey, jom kita tengok kat spot. Okey, alhamdulillah kita dah sampai kat spot ni. Kita try dulu kat sini. Kat sini banyak batu cantik kan. Ini kalau buat aquascape lawa ni. Okey, tak boleh cari kita kutip. Kita try sauk dulu, tengok macam mana. Itu macam dalam ni kan. Kalau kata dekat sini siput dia ada. Okey, ada anak udang seekor. Anak udang. Wah, ada udang ni banyak Cuba pergi belah sana tengok. Nampak batu.
bersih juga tak dapat apa-apa ni. Tahu macam ni bukan apa. Cuba cari tengok ikan yang alligator kan. Dia dekat bawah-bawah. Tak ada juga. Ikut ke sana juga. Tak sure lah ada ikan apa. Kecil sangat. Wah, banyak. Ini Rasbora interveni ke ni banyak ni. Interveni banyak udang. Trichopsis vittata baby. Okay, jom kita tengok dulu mana nak ambil. Sekejap okay, kita ambil udang dulu. Kita tengok udang. Okay, ambil udang dia. Ghost shrimp kot, tak silap. So, ini Rasbora interveni. Lain lah. Macam tak sure lah. Apa? Seluang batang lah. Macam seluang batang je kita tengok. Kita kutip dulu. Ada yang perut buncit pun ada. Rasanya dia ni lah, nak bertelur. Udang banyak. Ghost shrimp. Udang pun kita ambil lah. Sebab udang ni dia bertindak sebagai pencuci dalam kita punya aquascape. Dia akan makan makanan lebih ikan. Dia akan makan alga-alga dalam aquarium. So rugilah kalau kita tak ambil. Ini antara sebagai ejen pembersih juga dalam kita punya aquarium. Kita tengok. Tu dia. Saya tak pasti Rasbora apa ni. Kata seluang janggut bukan? Dia lah seluang janggut lah. Kan ada janggut tu dua. Okey. Kita dapat seluang janggut. Seluang janggut ni nama apa lah, tak ingat lah. So kita ada ghost shrimp. Ok, jom kita sok lagi. Uish, tu dia geng. Lagi banyak. Semua dia je ni. Ok, kita ambil 2-3 ekor yang besar je lah. Yang kecil kita lepaskan balik. Oh, ini yang makanan sebarau ni. Sebarau duk sambar dia ni lah. Tengok apa benda duk menyambar kan. Ini duk sambar dia ni. Tu dia ikan dia. Tu. Dia ada line kat tengah macam seluang batang lah. Tapi kalau dekat sebelah kampung saya tu seluang batang dia panggil Rasbora interveni. Kan. So kita tengok udang.
Udang ada. Okay, cukup lah kot. Tak nak banyak-banyak sangat. Yang lain kita lepaskan balik. Okay, kita lepaskan balik. Dia saja, geng. Tu lombok. Kita try sauk kan. Tu dia. Tu semua dia je. So, cukup lah. Kita dah dapat banyak lah. Kita lepas balik. Pun sama juga. Pokok air ni kita nak. Pokok air ni di sana, sini. Okay, sama juga. Dia saja ke. Tengok sini tengok. Tu kalau korang boleh nampak dalam kamera saya. Nampak. Kita terus tangkap. Ya, lari. Ini lain sikit ni. Rasa borak elegan ke? Dia tak ada line tengah. Kan? Tu. Ambil lah. 3 ekor je. Rasbora elegan tak silap. Bukan elegan. Nak kata vulgaris pun bukan. Aku rasanya yang sama juga. Yang sama jugalah. Ekor kuning. Lepas tu ada line biru-biru sikit. Line gold. Tengok ini pula. Tu dia. Saya ambil tengok. Cumanya saya risau nak ambil banyak. Kenapa? Saya tak bawa oksigen hari ni. So kita ambil sekadar yang kita nak je. Sekejap lagi nak ambil sikit lah pokok ni. Kiam keladi bunting. Sikit lah bawa balik. Untuk kos sikit dalam dia punya tank kapi. Dia pun ada belah ikan kapi kot kan. Kapi pun ada belah. So nanti saya akan review. Sekali lah saya akan review sama tank kapi tu. Sekarang ni kita sauk ikan dulu. Tepi ni. Ni cari. Kalau ada ikan yang makan lumut tu. Dah lama lagi. Saya pun dah tak ingat nama ikan tu. Kita tengok. Itu mungkin anak ikan tilapia, nampak. Ikan tilapia ni pun dah masuk berlambak dalam sungai. Try lagi. So ok geng, itu sajalah kot. Saya dah bawa sikit batu. Bawa balik batu sikit untuk buat aquascape kan. Lawa-lawa batu dia geng. Tengok. Dia, batu dia. Ok, saya bawa balik pokok sikit. Kemudian ikan tadi. So kita cuba tengok cari lagi satu spot kalau ada. So kalau tak jumpa lagi satu spot, video ni setakat ni je lah kan. Tapi insyaAllah
Kita try cari tengok. Jom tegak. Kita dah sampai ke lokasi kedua lah. Lokasi yang pertama tadi, kawasan Sungai Perak tadi, bukan tak boleh turun. Banyak spot. Kita tengok anak-anak sungai apa semua. Tapi disebabkan semalam hujan, so hari ni air dalam dengan deras. So kita tak boleh nak turun. So kita kena tunggu yang kering sikit ke sungai tu dia. Kita terasuk kat sini tengok geng. Ikan apa yang ada. Jom kita try. Okay, first spot. Try luar sini. Okay geng, sama juga dapat udang ghost shrimp ni. Ya, tu dia. Tu. Sama juga udang. Dia ada anak ikan. Tak tahu anak ikan apa, sebab kecil sangat. Ikan gapi ke ni. Oh, ikan gapi pun dah masuk kawasan ni geng. Kawasan berjeram. Payah. Tak sure lah ikan. Anak ikan tengas. Anak ikan tengas. Cari lagi. Udang juga. Banyak udang ni sini. Udang lagi. Coba koleksi udang je lah hari ni geng. Ghost shrimp. Gapi.
Hampir terjatuh. Masih berjaya menyelamatkan diri. Tali pijak batu licin lah. Dengan pasir-pasir naik udang lah. Udang je lah. Jadi kita cari, kalau sempat lah, kita akan cari Melayan shrimp lah. Itu best sikit lah udang dia. Pot macam ni sempoi. Dia ada rumput-rumput kan, tempat dia sembunyi. Ikan-ikan lepak bawah tu. Ada je serangga ni. Mana tadi? Serangga hitam tadi. Hilang dah. Ikan ni sedap ni. Tahu? Macrobacchium. Dia dapat udang batu, Macrobacchium. Tuh. Udang ada speed ni. Dia punya ekor pun cantik. Pendek. Dan biasalah ghost shrimp. Ada seekor. Okey, jom kita tengok udang batu tadi. Sekejap. Tu dia. Tak pasti lah korang nampak ke tak, kelabu lah aquarium ni. Sebab aku punya short tank tu pecah. So buat aquarium macam ni lah tu. Udang batu tu. Cantik dia punya ekor dia. Macrobacchium, udang batu. Ni dia. Ada spade. Ini betina ni, ada telur. Okey, jom kita mancing. Mancing pula lah. Kita sok ikan. Ada kera rupanya. Sama juga anak ikan tengas. Batu. Tak pasti lah ni pokok apa. Boleh buat pos sikit ni pokok cantik ikan gapi. Wah, sampai ikan gapi jantan. Cantik colour dia.
Saya tunjuk. Warna-warni. Oh, cantik jantan ni. Jantan liar, tengah api liar. Okay, try lagi. Oh, ini besar. Sama orang tadi Macrobrachium, udang batu. Tengok. Tu. Merayak-rayak udang ni. Ada speed. Jadi kalau nak belah ni, air dalam aquarium kena bersih lah. Lepas tu kena ada arus. Itu dia punya habitat dia lah, macam tu. So kita try lagi. Betta Pugnax. Tuh, baby lagi ni. Betta Pugnax. Apa? Baby lagi. Dah. Okey, sama juga Betta Pugnax. Betta Pugnax. Itu betina ni. Terambil seekor. Yang api.
udang. Kita masuk bawah akar ni. Tengok berudu pun ada. Biar dapat naik lagi. Dinner, boleh. Berudu, katak sungai. Besar katak ni. Katak ni tak silap saya orang Cina makan kan. Dia tangkap katak ni makan. Baby Panex tu. Balik. Okey lah, sungai ni banyak panek lah. Put next. Banyak ni gapi. Kita ambil gapi yang besar ni. Kita terbreed dengan bakar hybrid. Gapi yang bakar hiasan kan. Kita try. Kita tengok ikan dia nak edikan apa nanti. Dah, dia dah patah balik. Boleh tahan nak. Oh, besar je ikan gapi. Semuanya nak beranak. Kita ambil untuk buat eksperimen.
Ada api jantan yang cantik. Okey geng, jom kita gerak ke spot lain dulu, tengok macam mana. Letih sangat ni. So itulah hasil untuk hari ni. Kita ada beta partner, kita ada seluang janggut tadi, dan udang kita ada macrobrachium dengan ghost shrimp. Selain tu tak ada apa-apa, tak ada apa yang rare lah. So kita dapat ikan yang biasa-biasa je. Tapi alhamdulillah dekat jeram ni dia banyak beta partner. Okay, kita gerak. Kita gerak dulu. Okay. Tengok lagi macam mana. Kalau sempat saya singgah ke spot tu, saya singgah lah. Kalau tak sempat, inilah video penutup dia. Okay. Hari pun dah nak hujan ni, sebenarnya dah gelap lah. Padahal baru pukul 12 lebih ya, sebab semalam hujan lebat. So hari ni itulah aktiviti kita hari ni. Kita akan set up aquarium, tengok macam mana. Kalau sempat saya masukkan, kalau tak sempat video ni setakat ni je lah. Kemudian kita akan buat sambungan yang akan datang. Okay.
Itu saja video untuk kali ini. See you next video. Bye bye.